selamat datang ke podcast kami, iaitu Rasa Poli Kita. Dan hari ini podcast saya bertajuk Nasi Biryani Warisan India Muslim. Bersama saya adalah Rushdina dan rakan saya, iaitu seorang penggemar nasi biryani, Cik Aldina. Hai, waalaikumsalam Cik Rushdina. Terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Saya sangat teruja untuk bercakap tentang nasi biryani yang merupakan yang bukan sahaja merupakan sekadar makanan, tetapi merupakan simbol tradisi dan warisan masyarakat di Malaysia. Cik Aldina, sebagai rakan saya lah kan, betul ke awak penggemar nasi biryani? Ya, betul. Sejak kecil lagi saya suka nasi biryani. Baiklah, kita teruskan kepada segmen pertama, iaitu asal-usul nasi biryani. Saya lah ingin tahulah serba sedikit tentang asal-usul nasi biryani. Dia cara masak, cara di mana dia datang, macam mana boleh masuk ke Malaysia, ke budaya kita. Sudah tentu kalau Cik Rushdina dan juga anda semua nak tahu, nasi biryani ni dia berasal dari pedagang India Muslim yang datang ke Tanah Melayu pada ratusan tahun yang lalu. Pada asalnya hidangan ni dia disediakan untuk majlis untuk majlis perkahwinan dan juga pada perayaan untuk kaum India lah. Lepas tu apabila sampai ke Malaysia ni, nasi biryani ni dia berkembang menjadi sebuah hidangan yang terkenal dan juga popular di kalangan masyarakat di Malaysia, seperti Melayu, India dan juga kaum-kaum lain. Biryani juga sering dihidangkan dalam majlis kahwinan dan sambutan raya dan sambutan yang lain. Begitu, wah menariknya. Kita budaya Melayu sini bolehlah merasa nasi biryani ni, betul tak Aldina? Betul tu Cik Rushdina. Seterusnya pada segmen yang kedua, saya ingin bertanya tentang cara masakan dan variasi. Setahu saya lah, nasi biryani ni ada pelbagai variasi dan juga cara masakannya tersendiri. Ya, betul tak? Macam mana ya cara masakan ni? Boleh saya tahu tak? Kalau Cik Rushdina dan juga anda semua nak tahu, dekat Malaysia ni kita ada beberapa jenis jenis variasi nasi biryani. Antaranya ialah nasi biryani Gam Johor yang terkenal dengan aroma rempah yang wangi dan juga kuat. Antara nasi biryani yang terkenal juga adalah nasi biryani utara yang terkenal dengan cara masakan tradisional yang dikenali sebagai kaedah dum. Cik Rushdina tahu apa itu kaedah dum? Oh, tidaklah saya tahu kaedah dum tu macam mana. Kaedah dum ni dia dikenali sebagai kaedah memasak nasi dan daging dalam periuk tertutup supaya nasi dan juga daging tu dia wangi dan juga berperisa. Oh, patutlah bila diorang angkat periuk tu, aroma dia naik dekat hidung tu, rasa menyelerakan, betul tak? Ya, betul tu. Selanjutnya adalah segmen yang ketiga. Nasi biryani ialah budaya di Malaysia kan. Selain dia punya rasa sedap, apa lagi keistimewaan nasi biryani ni? Nasi biryani ni dia memainkan peranan yang sangat penting lah. Yang kita ketahui dalam nasi biryani ni ada pelbagai rempah ratus seperti ketumbar, kayu manis, jintai manis, dan juga bunga lawang, kapulaga. Yang kesemua rempah-rempah tu dia memberi aroma yang wangi dan juga kuat, dan dia menarik penggemar nasi biryani ni untuk lebih nak rasa nasi biryani itu. Banyak betul rempah ratus dalam nasi biryani ni guys. Kalian boleh cuba nasi biryani ni. Baiklah Aldina, segmen yang terakhir
iaitu pengalaman peribadi sendiri. Saya sebagai rakan pun tak pernah tahu cerita tentang bila Aldina rasa nasi biryani tu masuk ke dalam tegak kan, lepas tu bau dia, macam mana perasaan makan nasi biryani masa tu? Bila Cik Rosdina tanya saya pasal pengalaman peribadi, saya teringat satu kisah, iaitu saya ingat semasa majlis perkahwinan sepupu saya. Nasi biryani tu dihidangkan dan dimasak oleh tukang masak, iaitu dalam keluarga saya sendirilah. Kalau Cik Rosdina nak tahu, bau rempah dan juga bau rempah dari dapur terus menusuk ke dalam hidung. Dan bila dimakan, rasa nasi tu lembut bersama daging yang berperisa, dan membuatkan semua tetamu teruja dan teringin rasa nak makan lagi nasi tu. Begitu, kiranya sangat sedap lah Aldina. Ya, betul. Lepas ni kita pergi makan nasi biryani lah. Boleh Cik Aldina. Aldina, kita dah sampai penutup. Terima kasih kerana berkongsi cerita bersama saya tentang pengalaman peribadi Cik Aldina. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi bercakap dengan saya dalam podcast pada hari ini. Terima kasih Aldina. Sama-sama Cik Rosdina kerana menjemput saya pada hari ini. Semoga pendengar dapat merasa warisan dalam setiap suapan nasi biryani mereka. Terima kasih pendengar podcast saya pada hari ini. Semoga anda semua dapat merasai nasi biryani warisan India Muslim. Sekian, terima kasih. Bye. Boleh saya pinjam waktu sebentar untuk bagi membuat encik? Boleh. Sebelum tu nama encik apa? Nama saya Muhammad Airil Puan, boleh panggil Airil. Boleh panggil encik Airil. Encik Airil suka makan nasi biryani tak? Suka, sebab nasi biryani ni rasanya dia lain berbanding dengan nasi putih biasa. Oh, kalau macam tu encik suka makan nasi biryani ayam, daging atau kambing? Saya lebih suka kambing. Sebab rasa kambing tu dia rasanya unik berbanding dengan rasa ayam dan daging biasa. Jadi saya lebih suka kambing lah, sebab kambing tu dia mempunyai rasa lemak yang sedap. Jadi apabila disatukan dengan nasi biryani tu, ia akan menambahkan lagi rasa yang menarik dalam nasi biryani tersebut. Betul. Encik Airil suka makan nasi biryani pada waktu tidur. Saya biasa waktu malam, sebab jaranglah saya jumpa pada waktu pagi ke apa semua. Kalau siang hari pun ada, tapi pada majlis macam majlis kahwinan ke majlis-majlis yang tertentu lah. Itu saja. Baiklah, terima kasih meluangkan masa sedikit waktu untuk tumbuhan pada hari ini. Maaf mengganggu. Okay, terima kasih. Sama. Kami daripada podcast Sembang Rasa Budak Prism, saya nak pergi interview seseorang. Cik, saya nak interview boleh? Sini sikit. So nama encik siapa? Nama saya Amsyar. Oh, daripada kos? Daripada kos beauty. Saya nak tanya, encik suka makan nasi biryani tak? Suka. Suka. Biasa selalunya makan nasi biryani kat mana? Nasi biryani ni selalu saya makan bila dekat kampung lah. Kat kampung. Sebab atuk saya suka beli nasi biryani. Tapi kan nasi biryani kan ada ayam, kambing dengan daging kan? Encik suka yang mana? Saya lebih ke kambing lah. Kambing. Kenapa suka kambing? Sebab aroma dia ke? Rasa dia yang lembut ke? Sebenarnya rasa kambing tu dengan lembut dia. Macam cik cakap tadi, atuk encik suka beli kan? Pernah masak tak sendiri dekat rumah? Pernah. Oh, pernah. Mak saya pernah masak. Oh, tahu ke cara masak dia? Cara masak dia saya tak sure, tapi
pernah buat sendiri lah. Pernah buat sendiri lah. Lepas tu boleh tak describe dia punya bau tu macam mana? Dia punya bau nasi biryani ni lebih kepada wangi rempah tu. Rempah mungkin macam kari dia semua kan. Sebab time kita masak nasi tu kita masak sekali dengan rempah dia. Sekali terus. Faham Encik. Terima kasih Encik. Lepas ni kita bolehlah pergi makan nasi biryani sama-sama kan? Boleh. Sekian rasa. Boleh. Sebelum tu nama siapa? Nama saya Rani Sahidah. Boleh panggil saya Rani. Rani. Rani, boleh saya tanya awak tentang nasi biryani? Boleh. Okey. Awak suka makan nasi biryani tak? Suka sangat, sedap. Selalunya awak makan nasi biryani ni kat mana? Selalunya saya biasa makan dekat kenduri. Tak pun orang buat majlis macam majlis akikah ke, biasa orang gunalah. Macam majlis bacaan Yasin ke tahlil pun biasa saya makan tempat macam tu lah, biasa je. Okey. Awak lebih suka nasi biryani ayam, daging atau dam? Saya lebih suka ayam dengan daging. Sebab bagi saya kambing saya tak suka sangat. Sebab dia macam ada setengah kambing kan bau habis kan. Tak. Masa saya lebih suka ayam dengan daging lah. Kalau dam tu saya tak pernah lagi lah. Okey, kambing saya tak suka lah. Kalau setengah orang saya rasa mungkin lebih suka kambing kot berbanding saya. Orang yang suka kambing tu mesti akan pilih kambing lah. Saya tak suka sangat. Okey, faham. So, Rani suka makan nasi biryani? Sejak saya apa ya, saya suka. Tapi waktu saya remaja kot, saya tak rasa boleh tertarik nak makan nasi biryani ni. Faham. Rani pernah masak tak nasi biryani sendiri ke? Setakat ni saya tak pernah lagi lah masak nasi biryani sendiri. Setakat nasi lain saya pernah lagi lah. Tak boleh kalau macam tu. Terima kasih. Sama-sama.